adalah lebih baik jika Yang Berhormat Menteri Pendidikan memasang CCTV segera demi keselamatan dan nyawa anak-anak kita semua. Saya amat yakin jika kita pasang CCTV di semua bilik darjah, bilik pembelajaran, bilik sekolah, bilik asrama, bangunan asrama maupun di dalam bilik tandas, tragedi kematian misteri dan tragedi jenayah rogol seperti yang berlaku hari ini, kita dapat elakkan dan kita dapat selesaikan secara tuntas. Dan saya juga ingin mencadangkan untuk ibu bapa memainkan peranan yang cukup penting untuk mendidik anak-anak kita, tarbiyah anak-anak kita agar jangan jadi perogol di sekolah. Justice for Zara, justice untuk nyawa anak-anak kita di seluruh negara. Checkmate. Jangan lupa subscribe dan tonton video penuh di Suara Dunia.